Ada satu malam tu perempuan ni cuma nak keluar dengan seseorang. Tapi siapa sangka okey korang, hari ni Kim nak bawa korang kenal dengan seorang wanita yang hidup dia nampak biasa je, tapi apa yang jadi dekat dia memang ngeri habis guys. Nama dia Waranon Panacha, baru 25 tahun, masih muda. Seorang wanita transgender dari Nong Khai, Thailand. Kalau korang tengok gambar dia memang cantik orangnya, tapi bukan setakat rupa je, perangai dia pun ramai yang cakap dia ni baik, ramah, sopan dan yang paling penting dia jenis kerja keras. Jadi dia datang ke Pattaya bukan sebab nak seronok-seronok tau. Dia datang sebab nak cari rezeki, nak bina hidup. Dia tak kacau orang, tak suka cari pasal, hidup dia pun simple, kerja, balik, jaga diri, macam tu lah. Dan yang kenal dia pun tahu orang ni memang sangat berhati-hati. Lagi-lagi kalau dia keluar jumpa orang, mesti dia fikir 2-3 kali tau. Bukan jenis main reda je, dia tahu dalam dunia macam ni bukan semua orang boleh percaya. Tapi semua tu berubah pada malam 25 April 2025. Jadi pada malam tu dia keluar jumpa seseorang. Sampai sekarang tak pasti urusan apa. Tapi lepas malam tu, terus senyap. Tak ada sesiapa dengar khabar, tak ada yang tahu dia dekat mana. Dan bila dia ditemui semula, keadaan dia masa tu sumpah. Buat siapa-siapa yang tengok masa tu, terus rasa nak muntah. Dan masa tu, baru semua orang sedar, Waranon dah tak ada tau. Tapi apa yang lebih teruk, cara dia mati tu bukan macam kes biasa. Ada sesuatu yang sangat kejam, sangat pelik dan buat korang tertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang Waranon jumpa malam tu. Keesokan paginya, penduduk sekitar satu bangunan sewa dekat Pattaya mula perasan ada bau busuk yang pelik tau. Bukan bau sampah, bukan bau makanan basi, tapi bau yang buat orang rasa tak sedap hati. Bau tu datang dari salah satu bilik sewa yang tertutup rapat sejak malam sebelumnya. Tak ada bunyi, tak ada orang keluar masuk, tapi bau tu makin lama makin kuat. Masa itulah tuan rumah buat keputusan untuk panggil polis dan bila polis sampai, diorang terus arahkan pintu dibuka. Pintu tu lambat juga nak buka sebab berkunci dari dalam, tapi bila akhirnya berjaya dibuka, korang boleh bayangkan tak apa yang polis nampak masa tu? Dekat tengah-tengah bilik tu terbaring seorang wanita iaitu Waranon Panacha. Keadaan dia masa tu bukan macam orang baru meninggal tau. Masa ni polis sendiri terdiam. Ni boleh dikatakan kes paling ngeri yang diorang pernah handle. Jadi bila tengok keadaan mayat Waranon ni, kalau korang tengok dada dia dah terbelah dua tau. Dia kerat macam ada orang potong dengan penuh niat. Dan benda paling pelik, seliku implan payudara dia hilang. Bukan tercabut, tapi memang hilang. Dia cabut keluar. Lepas tu, jantung tak ada, paru-paru pun tak ada. Apa yang buat kes ni jadi bertambah seram, cara potongan tu sangat-sangat kemas. Bukan macam kerja orang yang panik atau bunuh dalam keadaan marah. Potongan tu seolah-olah dilakukan oleh seseorang yang tahu betul struktur badan manusia. Dan lagi satu yang polis perasan, mayat tu tak dibuang tau. Tak ditutup, tak dibakar, tak dicuba untuk nak lupuskan bukti lah. Macam memang sengaja ditinggalkan macam tu. Macam ada mesej. Jadi dekat sini ada yang mula fikir ini bukan kes bunuh biasa. Ini bukan sekadar jenayah kerana marah, tapi lebih kepada satu bentuk permainan gila. Seolah-olah ada niat tersembunyi di sebalik cara mangsa dibunuh. Bukan sekadar nak bunuh, tapi macam nak buat eksperimen. Lepas diorang jumpa mayat Waranon dalam keadaan yang sangat mengerikan tu, polis terus bergerak pantas. Masa tu satu-satunya harapan diorang untuk tahu apa sebenarnya yang jadi malam tu adalah rakaman CCTV dekat situ. Dan nasib baik ada kamera dekat kawasan laluan masuk bangunan tu. Masa tu polis pun semaklah satu persatu dan dari situ diorang nampak seseorang yang sangat mencurigakan, iaitu seorang lelaki warga Cina. Jadi dalam rakaman tu dia dilihat masuk ke bilik sewa malam sebelum mayat dijumpai. Nampak tenang je, tak ada gaya orang nak buat jahat. Tapi lepas tu langsung tak keluar lagi dari bilik tu sampailah keesokan paginya. Polis pun buat semakan dokumen dan akhirnya lelaki tu dikenal pasti sebagai Fung Tong Yung, umur 42 tahun, pelancong dari Hubei, China. So guys, dia ni baru je masuk ke Thailand beberapa hari sebelum kejadian. Dan waktu polis dapat tahu identiti dia, Fu dah tak ada dekat Pattaya. Sebab dia tengah dalam perjalanan ke lapangan terbang nak balik ke China. Ini kalau polis lambat sikit je, mungkin lelaki ni dah terlepas dan kes Waranon akan jadi satu lagi kes senyap macam yang selalu berlaku dekat pekerja seks atau golongan minoriti. Tapi nasib baik, pagi tu juga polis berjaya tahan dia masa dia tengah tunggu flight. Dan korang tahu kan, bila orang macam ni kena tangkap, mula-mula memang diorang akan buat muka blur, macam tak tahu apa-apa. Tapi bila disoal siasat, barulah segala rahsia yang tersorok mula terbongkar. Apa yang dia bagi tahu lepas tu bukan saja menjelaskan apa yang berlaku, tapi buat semua orang yang dengar jadi terdiam. Jadi lepas dia kena tahan, polis pun mulalah soal siasat dia. Fu mengaku sendiri yang dia ada jumpa orang ni malam tu dekat kawasan pantai dekat Pattaya. Dia kata diorang sembang buat perjanjian, katanya dia bayar 8,000 baht untuk servis Waranon.
Woranun. Tapi bila diorang sampai je dekat bilik sewa, semuanya berubah. Fu tak apa, Woranun ubah fikiran, tak nak teruskan, dan bila Fu minta balik separuh duit sebab tak jadi, Woranun tolak. So dekat sinilah katanya mula jadi pergaduhan. Fu cakap, Woranun mula cakap muka dia, lepas tu tendang dia. Bila dia kena macam tu, dia rasa marah sangat. Ego dia tercabar dan dalam keadaan panas baran, dia tekan Woranun kuat-kuat sampai mangsa lemas. Tapi benda tu tak berhenti dekat situ. Bila polis tanya, lepas tu awak buat apa? Fu jawab dengan muka yang sangat tenang. Dia kata dia ambil gunting. Ya, gunting. Dia potong dada Woranun, belah kulit dan daging tu dan keluarkan implan silikon. Lepas tu dia korek jantung. Dan bila polis tanya kenapa awak buat macam tu, jawapan dia sumpah buat orang meremang. Dia cakap dia nak main-main dengan mayat tu. Itu ayat dia. Saya cuma nak main dengan dia, katanya. Tak ada rasa menyesal, tak ada rasa takut. Nada dia macam tengah cerita benda biasa. Bukan setakat tu je guys, dia ada cakap juga yang dia nak tahu macam mana tubuh manusia berfungsi dan dia nak buat eksperimen sendiri. So korang bayangkanlah, ini bukan pengakuan dari doktor, bukan juga dari saintis, tapi pelancong biasa yang kononnya datang melancong tapi simpan niat untuk uji mayat manusia secara real. Jadi bila orang dengar jawapan tu, memang orang rasa dia ni gila. Lepas dia mengaku semua tu, polis terus hantar mayat Woranun untuk bedah siasat penuh sebab apa yang berlaku dekat tubuh dia memang tak boleh dijelaskan dengan logik biasa. Dan bila keputusan forensik keluar, sah. Punca kematian Woranun adalah lemas. Dia mati sebab ditekan dada terlalu kuat sampai tak boleh bernafas. Maksudnya, waktu dia dibunuh tu, dia masih hidup. Dia tahu apa yang tengah berlaku. Dia rasa sesak, dia cuba nak lawan tapi dia kalah. Tapi yang buat semua orang makin terkejut tu, bila doktor forensik buat pemeriksaan dalaman, macam Kin cakap tadilah, paru-paru dia hilang, jantung pun hilang. Masa polis jumpa mayat dia, tak ada darah bersepah-pasangan dekat tempat kejadian. Macam kerja ni memang dibuat dengan sangat berhati-hati, bersih dan terancang. So guys, macam Kim cakap tadilah, potongan dada tu pun sangat kemas dan tepat. Bukan macam orang gila yang main karat, tapi macam ada orang yang tahu betul kat mana nak potong, kat mana nak belah. Seolah-olah tahu anatomi tubuh manusia luar dan dalam. Dan masa itulah polis mula fikir, Fu ni sebenarnya siapa? Betul ke dia ni sekadar pelancong biasa? Polis pun mulalah siasat latar belakang dia, tengok mungkin dia ada pengalaman dalam bidang perubatan ke, atau pernah jadi pembantu bedah, atau mungkin lebih dari tu. Ada juga kemungkinan dia terlibat dengan sindiket jual organ. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni, organ manusia bukan murah tau. Jantung, paru-paru, buah pinggang, semua tu boleh dijual beribu-ribu dolar dekat pasaran gelap. Tapi masa polis semak latar belakang dia, setakat tu tak ada bukti kukuh yang boleh sahkan dia memang buat semua ni untuk jual organ. So sekarang tinggal satu kemungkinan paling seram. Dia buat semua tu semata-mata sebab dia nak, sebab dia rasa seronok, sebab dia nak main dengan tubuh manusia. Dan itulah yang paling menakutkan bila manusia hilang rasa simpati dan jadikan tubuh orang lain macam bahan eksperimen. Bila kes ni mula tersebar, bukan setakat jadi berita tempatan je, seluruh media Thailand mula laporkan kisah ni. Dan bila orang baca apa yang jadi dekat Woranun, ramai yang marah, kecewa dan takut. Bukan sebab cara dia mati itu terlalu kejam, tapi sebab kisah ni bukti nyata betapa tak selamatnya golongan transgender dekat Thailand. Walaupun negara tu dikenali kononnya mesra komuniti ni. Ramai golongan LGBT dan pertubuhan hak asasi manusia bangkit bersuara. Diorang tuntut keadilan bukan sekadar untuk Woranun, tapi untuk semua mangsa sebelum ni yang kes diorang langsung tak dibawa ke muka pengadilan. Ada yang siap turun ke jalan pegang lilin pakai baju warna pelangi dengan gambar Woranun. Diorang desak kerajaan supaya iktiraf kes ni sebagai jenayah kebencian. Sebab pembunuhan macam ni bukan sebab duit, bukan sebab dendam, tapi sebab dia siapa, sebab identiti dia sebagai seorang transgender. Diorang juga tekankan kerajaan untuk ubah undang-undang supaya pelaku macam ni tak terlepas dengan alasan mental tak stabil atau hanya bertindak balas. Sebab mangsa bukan sekadar dibunuh, mangsa dihina, dimalukan dan dijadikan eksperimen hidup-hidup. Dan satu lagi perkara yang timbul, orang mula persoalkan tentang dasar visa bebas untuk pelancong Cina. So korang fikir balik, Fu ni baru je masuk Thailand sebagai pelancong, baru je sampai, tak sampai seminggu dah berlaku pembunuhan macam ni. Dah ramai yang mula cakap kita kena tapis pelancong yang masuk, bukan semua orang ni datang nak bercuti. Jadi isu ni jadi pembincangan besar lah, bukan sekadar kes jenayah, tapi isu keselamatan nasional, diskriminasi gender dan kegagalan sistem undang-undang. Setakat ni dia masih ditahan dekat Thailand. Polis tengah uruskan kes ni ikut proses undang-undang, tapi belum ada tarikh rasmi untuk dia dibicarakan di mahkamah. Cuma satu benda yang kita tahu, dia dah buat pengakuan penuh. Dia sendiri mengaku bunuh Woranun dan ceritakan apa yang dia buat lepas tu dengan detail yang betul-betul seram. Tapi walaupun dia dah mengaku, polis masih tak tutup kes ni sepenuhnya. Diorang masih siasat lebih dalam sebab ada soalan besar yang belum terjawab sampai sekarang. Fu buat benda ni sebab apa sebenarnya? Adakah dia sakit mental atau dia tahu betul apa dia buat? Dan yang paling menakutkan, adakah ini kali pertama dia buat?
Dan sekarang, kita semua ada tanggungjawab bukan sekadar bercerita tapi ingatkan diri bahawa orang yang nampak biasa, yang lalu sebelah kita dekat jalan, yang duduk belakang kita dalam lift boleh jadi manusia yang paling berbahaya. So, apapun kita kena sentiasa berhati-hati. Kita pun dah sampai ke penghujung video dan apa yang kita nak pesan kat korang, jaga diri korang dan ingat dalam dunia ni bukan semua kejam tu datang waktu gelap. Ada yang muncul dengan muka tenang dan senyuman palsu. Apa-apa pun kita kena sentiasa berhati-hati. Sebelum tu, korang jangan lupa like, share dan subscribe channel Kim. Kim akan kembali lagi dengan kes-kes seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.